Assalamualaikum. Hari ni aku nak review makanan viral. Aku beli kat TikTok, harga dia dalam tak tahu, nanti aku akan tunjuk kat sini. So tak nak sembang banyak, kita rasa yang coklat dulu. Aku beli dua jenis tau. Yang ni yang ni coklat, yang ni matcha. Kita rasa yang coklat. Nah. One hour later. Dia tekstur dia macam tekstur dia chewy. Dia punya luar tu memang rasa macam coklat. Sebut coklat yang cocoa powder yang pahit sikit tu. Tapi dia punya kunafa dalam dia memang sedap. Yang ni yang matcha punya. Matcha punya, dia punya rasa sama je, pistachio dia sama, cuma luaran ni dia guna serbuk matcha, so rasa matcha lah.